Inside there is juicy flesh with a seed in the center. For me it's hard to eat because flesh hugs the seed closely. Rambutan is very juicy and sweet with a slight tang. Look at this size and look at the skin. It looks gorgeous. You can serve it really beautifully. Make a small cut in the middle, just a small. A bit of pressure and the skin almost splits in half. And this is how it looks. Isn't it gorgeous? You can decorate any food plate. It was so ripe and sweet, but the pit inside. Tahukah anda, ramai pelancong asing datang ke sesebuah negara dengan satu perkara yang sama, rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat, mencuba dan merasai sesuatu yang tidak wujud di tempat asal mereka. Ada yang tertarik dengan budaya, ada yang jatuh cinta dengan suasana, dan tidak kurang juga yang terkejut dengan perkara kecil yang bagi kita orang tempatan sudah terlalu biasa. Salah satu daripadanya ialah makanan dan buah-buahan tropika. Apa yang kita anggap biasa, bagi mereka boleh menjadi satu pengalaman yang tidak pernah terlintas dalam fikiran. Buah rambutan misalnya. Di Malaysia, rambutan bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia tumbuh bermusim, dijual di tepi jalan, dimakan bersama keluarga, malah kadang-kadang langsung tidak dipandang kerana terlalu biasa. Namun bagi pelancong asing, buah ini sering mencetuskan reaksi yang pelbagai. Ada yang hairan melihat kulitnya yang berbulu, ada yang ragu-ragu sebelum mencuba, dan ada juga yang tidak menyangka rasa di sebalik rupa luarnya begitu manis dan menyegarkan. Dalam video ini, kita tidak bercakap berdasarkan andaian atau cerita kosong. Kita tidak menokok tambah dan kita tidak membina naratif palsu. Apa yang akan dipaparkan adalah gambaran sebenar, bagaimana pelancong asing memberi reaksi pertama mereka ketika mencuba buah rambutan. Reaksi yang jujur, spontan dan tidak dirancang. Ada yang ketawa, ada yang terdiam, dan ada yang terus mengakui bahawa mereka tidak menyangka buah dengan rupa seperti itu boleh memberikan rasa yang begitu menyenangkan. Tujuan video ini bukan untuk mengangkat buah rambutan sebagai yang terbaik di dunia dan bukan juga untuk merendahkan makanan atau budaya negara lain. Video ini diwujudkan untuk menunjukkan satu perkara yang mudah, tetapi bermakna bahawa pengalaman sebenar seringkali berbeza daripada jangkaan. Apa yang kelihatan pelik pada pandangan pertama, kadang-kadang menyimpan kejutan yang tidak disangka. Dan reaksi manusia apabila ia berlaku secara semula jadi tidak boleh dipalsukan. Melalui reaksi-reaksi ini, kita dapat melihat bagaimana makanan dan alam semula jadi Malaysia mampu menjadi jambatan kecil yang menghubungkan manusia dari latar belakang berbeza. Tanpa bahasa yang rumit, tanpa penjelasan panjang, hanya melalui satu gigitan buah, kita dapat melihat perubahan ekspresi, emosi dan persepsi. Inilah yang menjadikan pengalaman pelancong di Malaysia begitu unik, bukan kerana kemewahan, tetapi kerana keaslian. Teruskan menonton, kerana selepas ini kita akan melihat sendiri bagaimana buah rambutan mencipta reaksi yang tidak dijangka dan bagaimana pengalaman kecil ini memberi gambaran yang lebih besar tentang penerimaan, keterbukaan dan rasa ingin tahu manusia terhadap budaya yang berbeza. Bagi kebanyakan pelancong asing, buah rambutan bukan sekadar buah. Ia adalah sesuatu yang langsung tidak wujud dalam kehidupan harian mereka. Di negara asal mereka, rambutan tidak dijual di pasar, tidak ditanam di halaman rumah, dan tidak pernah menjadi sebahagian daripada budaya makan seharian. Ada yang hanya pernah melihatnya di internet, ada yang melihatnya di buku atau dokumentari, dan ada juga yang langsung tidak tahu kewujudannya. Sehinggalah mereka menjejakkan kaki ke Malaysia. Sebab itulah, apabila pelancong asing datang ke Malaysia, antara perkara pertama yang mereka ingin cuba bukan sahaja makanan seperti nasi lemak atau sate, tetapi juga buah-buahan tempatan yang tidak ada di negara mereka. Buah-buahan tropika ini menjadi simbol kepada pengalaman baharu. Mereka tidak datang dengan jangkaan rasa, sebaliknya datang dengan rasa ingin tahu. Rambutan, dengan rupa kulitnya yang berbulu dan warna yang terang, sering menjadi buah yang mencuri perhatian. Dalam beberapa reaksi yang dapat kita lihat, pelancong asing selalunya akan memegang buah rambutan dengan penuh rasa hairan. Mereka membelek, memusing, dan ada yang ketawa kecil kerana tidak menyangka buah boleh kelihatan seperti itu. Soalan yang sering timbul bukan tentang rasa, tetapi tentang cara memakannya. Ada yang tertanya-tanya sama ada kulitnya boleh dimakan, ada yang bimbang tentang durinya, dan ada juga yang memerlukan sedikit panduan sebelum mencuba.
Namun apabila buah rambutan dibuka dan isinya kelihatan, suasana mula berubah. Raut wajah yang pada awalnya ragu-ragu bertukar menjadi fokus. Saat gigitan pertama berlaku, reaksi yang muncul selalunya jujur dan spontan. Ada yang terdiam seketika, ada yang tersenyum dan ada juga yang terus mengangguk seolah-olah mengakui bahawa tanggapan awal mereka silap. Rasa manis dan segar buah rambutan seringkali menjadi kejutan, terutamanya bagi mereka yang tidak biasa dengan buah tropika. Apa yang menarik, ramai pelancong asing mengakui bahawa mereka tidak datang ke Malaysia semata-mata untuk melihat bangunan atau mengambil gambar. Mereka datang untuk merasai sesuatu yang tidak boleh mereka bawa pulang dari negara sendiri. Buah-buahan seperti rambutan, manggis, langsat dan durian menjadi pengalaman rasa yang hanya boleh difahami apabila ia dicuba sendiri di tempat asalnya. Melalui reaksi-reaksi ini, kita dapat melihat bahawa buah rambutan bukan sekadar makanan, tetapi satu pengalaman budaya. Ia menjadi bukti bahawa Malaysia memiliki kekayaan alam yang unik dan tidak dimiliki oleh semua negara. Dan bagi pelancong asing, pengalaman mencuba buah yang tiada di tempat mereka. Inilah yang menjadikan perjalanan mereka ke Malaysia lebih bermakna, lebih diingati dan sukar untuk dilupakan. Perhatikan reaksi mereka dengan teliti. Ini bukan sekadar mencuba buah, tetapi satu pengalaman yang langsung tidak wujud di negara asal mereka. Buah rambutan bukan sesuatu yang boleh dibeli di pasar tempat mereka membesar. Bukan juga buah yang pernah mereka makan sejak kecil. Bagi ramai pelancong asing, rambutan hanya wujud sebagai gambar di internet atau sekadar nama yang pernah disebut tanpa pernah disentuh, apatah lagi dirasa. Sebab itulah, apabila mereka tiba di Malaysia, antara perkara pertama yang ingin dicuba bukan sahaja makanan tempatan, tetapi buah-buahan yang benar-benar asing bagi mereka. Rambutan menjadi simbol kepada rasa ingin tahu itu. Kulitnya yang berbulu, warnanya yang terang, dan bentuknya yang tidak pernah mereka lihat sebelum ini, mencetuskan pelbagai persoalan. Ada yang tertanya-tanya bagaimana cara memakannya, ada yang ragu-ragu sama ada rasanya sesuai dengan selera mereka, dan ada juga yang sekadar ketawa kerana tidak menyangka buah boleh kelihatan seperti ini. Saat buah ini dibuka, kita dapat melihat perubahan pada ekspresi wajah mereka. Dari ragu-ragu kepada fokus, dan kemudian kepada rasa ingin tahu yang semakin jelas. Gigitan pertama seringkali menentukan segala-galanya. Reaksi yang muncul bukan dibuat-buat, bukan dirancang, dan bukan dilatih. Ia berlaku secara semula jadi. Ada yang terdiam seketika, ada yang tersenyum kecil, dan ada juga yang terus mengangguk seolah-olah mengakui bahawa tanggapan awal mereka ternyata salah. Rasa manis dan segar buah rambutan menjadi satu kejutan yang tidak dijangka. Bagi mereka yang datang dari negara beriklim sejuk atau sederhana, rasa buah tropika seperti ini adalah sesuatu yang jarang ditemui. Inilah sebabnya mengapa ramai pelancong asing mengatakan bahawa pengalaman mencuba buah-buahan di Malaysia adalah antara kenangan yang paling sukar dilupakan. Ia bukan sekadar tentang rasa, tetapi tentang pengalaman pertama yang tidak boleh diulang di tempat lain. Apa yang menarik? Apabila mereka mengambil gigitan kedua, kita dapat melihat keyakinan mula muncul. Rasa ingin tahu telah bertukar menjadi penghargaan. Ada yang ketawa, ada yang berkongsi reaksi dengan rakan di sebelah, dan ada juga yang terus mengatakan bahawa mereka tidak sabar untuk mencuba buah-buahan lain yang hanya wujud di rantau ini. Rambutan menjadi pintu masuk kepada pengalaman yang lebih besar tentang alam dan budaya Malaysia. Melalui reaksi-reaksi ini, jelas bahawa buah rambutan bukan sekadar hasil tanaman tempatan. Ia adalah satu pengalaman budaya yang kecil tetapi bermakna. Ia menunjukkan bagaimana sesuatu yang kita anggap biasa sebenarnya mampu meninggalkan kesan mendalam kepada orang luar. Dan inilah gambaran sebenar yang ingin ditunjukkan. Pengalaman jujur pelancong asing ketika mencuba sesuatu yang tiada di tempat mereka. Dan bagaimana pengalaman itu menjadikan perjalanan mereka ke Malaysia lebih bermakna dan sukar untuk dilupakan. Rambutan. In Thai, it's called, hard to pronounce, ngo. It's probably one of the most exotic-looking tropical fruit. A ball covered in red and green soft spikes or hairs. Despite its wild appearance, the skin is quite soft. You can prick it with your nails. Inside there is juicy flesh with a seed in the center. For me, it's hard to eat because flesh hugs the seed closely.